Ini design seat bahagian depan dia. Datang dengan seat design full fabric dengan seat semi bucket. Dengan padding tepi yang lebih keras dan finishing red stitches. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multifunction steering yang balut leather dengan red stitches finishing. Safety feature dan auto cruise. Pedal shift dengan design meter semi analog dan mileage 24,000 sahaja. Untuk infotainment dia dah datang dengan touchscreen, tapi kalau kau nak tukar kepada Android player pun boleh. Printed finishing di bahagian dashboard, pintu dan juga gear console. Control untuk aircon, auto transmission. Kalau kau nak yang manual pun ada juga. Dan blind spot monitoring di bahagian side mirror. Untuk yang berminat dengan kereta ni, korang boleh roger je terus. Okey? Jom guys, kita tengok belah belakang pula.